Jadi 800 meter Al-Aziz dengan tiada T. Ruben yang mengalami kecederaan. Al-Aziz 1 minit 56.42 saat. Jadi dari Singapore Club ialah Suyam Prakasam 1 minit 53.13 saat. Di Sanayaka Harsha Sandarwan Karuna Ratna dari Sri Lanka 1 minit 53.54 saat. Wan Fazri, Wan Zahari 1 minit 54.61 saat di separuh akhir. Dan Maiswaran dari ATM di lorong yang ke-6 726 dan di lorong 7469 Sri Murugan 1 minit 55.81 saat. Dan di lorong yang ke-8 adalah Poven Kuma 1 minit 56.22 saat. Jika dilihatkan kepada catatan masa ketika separuh akhir pada semalam, Suyam Prakasam dari Singapore Clubs yang berada pada kedudukan pertama daripada saringan yang kedua. Dia mencatatkan 1 minit 53.13 saat. Begitu juga dengan di Sanayaka dari Sri Lanka yang berada di kedudukan yang kedua. Hanya dua sahaja yang melakukan sub 154 ataupun di bawah 1 minit 54 saat sambil terus saja dimulakan. Dan perhatikan pada Poven Kumar yang ingin berada di depan terlebih dahulu, tapi perhatikan juga pada Suyam Prakasam kerana beliau ada pick up, dia ada permulaan yang mana cukup laju dirinya, tapi Al-Aziz akan berada di depan terlebih dahulu untuk sekurang-kurangnya 200 meter yang pertama sebelum perhatikan kepada langkah besar yang terus saja diambil di sini oleh pelari dari Singapura ini, iaitu Suyam Prakasam. Dan dengan agak mudah sebenarnya beliau mengambil kesempatan, beliau terus saja mengambil inisiatif untuk berada di hadapan. Sambil di belakangnya di Sanayaka. Ini adalah 1-2 yang sememangnya kita ketahui ia akan berlaku. Al-Aziz masih lagi berada di kedudukan pingat gangsa setelah 500 meter ini. Dengan di belakang kini Maiswaran ataupun Poven Kumar. Kita perhatikan dua di depan itu adalah wakil dari Singapura dan juga Sri Lanka yang sememangnya unggul dalam kelayakan. Tetapi perhatikan adanya pecutan di 250 meter yang terakhir yang dilakukan oleh wakil dari Sri Lanka, iaitu di Sanayaka. Di Sanayaka terus meninggalkan peserta yang lain. Di belakangnya ialah Wan Fazri yang cuba untuk memecut. Wan Fazri cuba untuk mendapatkan pecutan terakhir, namun adanya pecutan di sasar akhir juga daripada wakil memberikan kemenangan itu buat di Sanayaka. Di Sanayaka 250 meter dan kita masih melihat kepada tenaga luar biasanya untuk meminta Suyam Prakasam. Dan kemudiannya ada juga Wan Fazri yang mewakili Kelantan. Wan Muhammad Fazri nampak seolah-olah cuba memotong di Sanayaka di penghujung 100 meter yang terakhir dengan Suyam Prakasam terpaksa akur di belakang. Tunjukkan kepada anda, dan inilah dia di Sanayaka 1 minit 50.61 saat. Wan Muhammad Fazri dari Kelantan 1 minit 51.20 saat. Dan Suyam Prakasam dari Singapura, dari Singapore Clubs di kedudukan pingat gangsa 1 minit 52.49 saat. Wan Muhammad Fazri